Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni hari Rabu, tepat 18 bulan 3 2569 bersama dengan tepat 28 Ramadan 1447 Hijrah. Esok 29 Ramadan kita tengok anak bulan. Kalau nampak kita raya hari Jumaat. Nah, kalau tak nampak kita pergi tengok, kita pergi raya hari Sabtu nah. Malam esok tengok anak bulan nah. Tapi kita pergi di Rozah hari ni nah. Rozah Tubik Perakak dah nah kata raya hari Jumaat. Raya Jumaat nah Rozah nah. Kalau kita nampak esok raya serupa dengan Rozah. Saya baca berita Tubik nah kata Rozah raya hari Jumaat. Tu nah. Habis dia tu. Kita tengok Ira Tubik Perakak nah kata nak balas kelik Fok Isra dengan kuat-kuat. Fok Isra bunuh seorang ketua tahan hak Ira nama Ali tu nah. Bom tetah umuh dia selalu dah mati lah tu. Ira Tubik Perakak atau nak balas kelik. Gena-gena nak balas kelik dengan kuat-kuat. Tu. Lepas tu dia Perakak lagi Ira nah nak pakai senjata hak tak biasa pakai lagi. Ada lagi senjata hak Ira banyak lagi nah. Nah Ira kata nak pakai trik ni hak tak biasa pakai lagi ni. Senjata hak baru nak mula pakai dah. Nak balas kelik nah. Tu kita nanti tengok senjata hak Ira hak tak biasa guna lagi ni gapo. Kita boleh tengok. Nah, tak esok lusa 2-3 hari ni Ira boleh ada guna senjata baru ni. Habis ni macam lah. Kita tengok dalam Til Awif dalam Isra nah. Ira royak dah nak balas kelik dengan kuat-kuat nah. Di Isra dalam Til Awif tu nah. Caruat masuk ke tembok tum masalah ni nah. Dengan tak ada bunyi suara. Suara siren, suara bunyi lari kata caruak mari tu tak bunyi. Tu makna kata caruak hak Ira tu boleh lop, boleh ngelik. Tok sewi siren tu bunyi. Khabar-khabar yang atas mari dah. Orang Fok Isra ya tak ada nah. Tak ada nak menusuk sebab tak bunyi ni. Khabar-khabar tembok. Berita tu baik video banyak gini nah tepat-tepat hak Fok Isra kena bang. Nampak cak-cak atau banyak atas tem nah. Tu. Hak tu dalam Til Awif di Isra. Lepas tu satu video tu baik hari ni. Video ni wah bang turun satu tepat. Dalam video tu dia kata tepat Nayuk Isra duduk. Nayuk Isra tu warna tahan banyak ekor lagi nah. Nampak wah bang turun tu tembak hancur rumah tu nah. Dia mengata timbanding lah tepat Nayuk Isra duduk wah bang turun mampus timbanding. Tu mampus tak rumah saat ni tu nah. Hak tu ada video tu baik. Lepas tu Ira waktu buat video pula satu video nah. Video hak klong woncon pit dalam umur hak nobang saat ni. Dalam video tu ada Nayuk Isra duk prakcum kok iya nah. Wah bang turun tu nah rumah utuh tu. Kok demo tu kejut bangun tu tek tu utuh turun nah. Hak tu video hak Ira tu baik. Video sungguh bahang tak siap tapi tu baik serata dalam internet. Dalam Facebook lepas tu baik video ni. Video hak Fok Nayuk Isra duk sorak. Wah bang turun bawah like kah tu nah. Ira waktu baik. Bukan Ira waktu baik, Jazirah waktu baik. Surat khabar Jazirah waktu baik. Nah. Jazirah ni gimbik di mana tak tahu nah tapi dia waktu baik lah video ni. Tu. Habis ni tu. Kita pergi di Ira nah. Ira Perakak hari ni nah. 100 hari Ira hari ni Ira pergi igak orang nah. 100 orang beh. Igak bio, igak Fok yo tu Fok Tarayu, Fok Deraka. Tu Fok ni Fok Sokang Saharak, Fok Kang Isra.
Lepas tu sokang raja hak duk raja Ireh hak zaman dulu, anak raja tu duk di Sahara masa ni. Dia kata fok ni fok sokang raja nu. Fok mengetek raja Ening, lepas tu sokang raja hak duk di Sahara tu. Ireh igak hari ni beratus orang lebih. 100 hari Ireh nah. Kita pergi tengok saat ni saya royak Ireh bang di Israel. Kita tengok hari ni Pok Israel bagi Sahara di bang dalam Ireh juga nah di Tehran nah. Bang di rongan buat gas. Satu rongan gas besar yang mari bang timbang ni hancur rongan nah. Hak ni berlaku di selatan Ireh nah. Di Cangwat Buse, nama Buse Cangwat tu ni lah selatan Ireh. Rongan gas buat besar ni. Nah, tembok hancur begini kena bang hak Israel mari tak tah rongan hari ni. Hak Ireh kena hari ni lah. Tu. Lepas tu mau tembok rongan saat ni lah. Ireh prakak selalu kata nak balas kelik. Nak balas kelik rongan hak buat demo tu rongan Sahara, rongan Israel duk di mana di kawasan ni nak malah klik berhabis. Ireh pun perakak dubik pula. Tu nah. Tak beradu mudah perang ni nah. Perang ni tak beradu mudah. Tu dia. Kita tengok Sahara. Sahara dubik rengan nah. Hak ni belah lek Sahara rengan sendiri nah. Kata tahan buat dia baru mapuh 13 ekor baru nah. Lepas tu sakit 200 ekor. Hak ni belah lek Sahara. Dia royak sendiri nah. Tapi tak boleh kata ekor nah, sebab tahan Sahara ada orang Islam juga nah. Ada orang Islam tahan Sahara. Mati 13 orang nah, sakit 200 orang. Hak ni tahan belah lek Sahara. Lepas tu lek Israel dia royak juga. Buat dia mapuh baru 12 ekor baru nah tahan buat dia. Lepas tu sakit banyak ribu orang. Hak ni siapa dengan rakyat dia lah. Rakyat pun sekali lah. Buat Israel ni 2000 hak sakit. Mati 12. Mapuh 12 nah. Hak ni buat Israel tu buat ringan juga hak dia nah. Lepas tu nah malam ni sekadar ni saja nah berita nah. Ada yang nak tambah boleh tambah. Hak saya tak nak baca, hak dia mau tahu nama boleh berita di mana ni. Lepas tu kapung gapo boleh royak nah. Lepas tu tolong tengok channel saya nah Islam Jalan. Aku tengok banyak lagi nah. Aku tengok banyak lagi nah. Lepas doa lah ke Gaza selamat berjaya. Lepas tu kita nanti tengok malam esok kalau nampak nak mulai kita raya hari Jumaat. Support dengan Gaza. Kalau raya hari Jumaat lah. Sebab Gaza pakak dah kata Jumaat ni raya. Amalan sekadar ni jumpa pagi esok. Assalamualaikum.